Bang. Ya kak? Saya datang sini nak cari tablet untuk student. Ada ke yang bawah 1,500? RM2,000 ya ada? Abang rekomenkan apa untuk saya? Okey, kalau macam kata kau budget kau student, budget RM1,500, aku recommend model Honor Pad 10. Honor Pad 10? Kenapa abang rekomenkan saya yang ni? Okey, kenapa aku recommendkan ni? Satu, dia ada palm rejection. Palm rejection? Palm rejection tu apa? Okey, macam palm rejection tu, kalau macam kata kau nak tulis, okey, pakai pensel, dia takkan kacau. Sebab ramai student aku tahu dia cari yang model macam tu. Bagus juga ni. Senang saya nak lukis ke buat apa. Betul. Okey, lepas tu satu lagi dia punya chipset lah. Chipset. Okey, chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Oh, 7 Gen 3 Snapdragon 7 Gen 3. So memang powerful lah dia punya processor. Oh, powerful processor dia. Kalau bateri dia macam mana pula? Besar ke tak? Besar kak. Bateri dia 10,100. 10,100 memang besar gerabak. Besar tu. Tahan lama ni. Lepas tu fast charging ada ke kalau bateri besar ni? Ada. Dia ada fast charging 35 watt. Oh, 35 watt. Laju. Kalau macam skrin dia ni, saya tengok besar. Berapa inci ni? Oh, skrin dia besar. 12 inci. Oh, 12 inci. Dan dia support sampai 120Hz dia punya refresh rate. 120Hz. So memang smooth lah. Faham? Kalau saya beli ni, dia dapat pensel ke, keyboard ke, free gift ke, apa ke? Of course lah dapat. Oh, ya ke? Dapat? Dapat. Kalau macam Honor Pattern, dia akan dapat pensel. Oh, pensel. Dapat sekali headphone. Obviously, dapat sekali keyboard lah. Keyboard dengan casing lah. Sekali. Tapi ni tengok, brand owner brand owner original. Oh, original. Original dia. Empat memang dapat brand owner terus. Betul. Harga dia bawah 1,500. Betul. Berapa tu bang? Okey, harga 1,500 ni harga dengan ngam 1499. 1499 ngam lah. 1499 dapat 4 barang ni. Padu juga ni. Kan. Saya rasa saya nak angkat lah satu. Angkat terus lah. Okey boleh? Okey. So ni payment nak bayar macam mana kak? Kat sini ada payment boleh bayar pakai apa? Kita terima Shopee Pay Later, kad, orang transfer, QR. Oh, 4 lah. Kita nak bayar pakai Pay Later. Pay Later kan? Okey, boleh? Kalau macam tu kak, kita settle kat kaunter terus lah. Boleh. Okay, jom.